Baiklah, Lady Noah. Nampaknya hari ini awak dapat tugas yang senang. Saya tak rasa macam tu. Nampaknya kita berdua lawan dengan kuasa bertukar. Terus fokus, Mr. Bug. Guna yoyo sebagai perisai. Au! Mereka bertukar miraculous mereka. Dan tak biasa dengan kuasa baru mereka. Gunakan peluang ni, Reflector. Miraculous mereka dah tak jauh dari awak. Ya, Hawk Moth. Teruk betul. Saya kena tangkap 2 Akumah dan bukannya 1. Tak, 1 saja. 1 amok. Reflektor kena sihir aku Moth. Tapi patut gegas itu raksasa senti dicipta oleh pemilik miraculous merah. Okey, jadi cari benda reflektor yang kena sihir Akuma dan amok raksasa tu. Awak boleh buat atau nak tukar kembali? Sudahlah, saya boleh lakukannya. Lady Noah, saya kena cuma guna tang... Tunggu. Kenapa buat macam tu? Sebab sekarang masih awal. Awak belum cukup kenal lawan awak. Jaga-jaga! Reflektor yang kawal patung tu. Tapi awak tak tahu mana Akuma dan amok tu menyorok. Akuma tu mungkin di tempat sama macam yang sebelum ni. Dalam gelap. Mungkin kita kena periksanya. Kalau saya boleh dapat cermin, saya boleh pantulkan cahaya dia kembali kepada dia. Bukan macam tu caranya. Tangkal sakti tak bagi awak apa yang awak nak. Tengok saja nanti. Belajar dari saya. Tangkal sakti! Cermin? Itu kebetulan. Awak cemburu dengan kepakaran saya, kan? Memang berkesan, Mr. Bug. Tapi saya ingat... Ya, saya ingatkan. Tangkal sakti bukan bagi awak objek untuk kalahkan musuh. Awak kena fikirkan cara untuk gunakannya untuk menang. Cuba berfikir. Sebab awak dah guna tangkal sakti, awak cuma ada beberapa minit sebelum awak berubah kembali, Bugger Boy. Baik awak tolong saya dari terus ketawakan saya. Nampaknya Bugger Boy dah tak pandai berjenaka. Bunyinya macam awak yang pakai kostum badut. Tentulah. Saya Lady Noah, licik, kelakar dan sangat menarik. Belajar dari saya. Kuasa kucing! Apa dah jadi? Awak rasa itu normal? Tak tahu. Saya tak pernah gunanya pada raksasa senti. Kuasa kucing macam sengatan lebah pada lembu jantan. Ia buat dia tak waras tapi tak cederakannya. Kita dah tak ada masa sebelum bertukar kembali. Kita masih belum tahu di mana amok tu. Ikan Noah berhenti! Ikan Noah! Budak kumbang, tolong saya! Jadi, awak suka main patung? Hei, awak ambil ayat saya. Awak nak saya ambil amok tu? Tak, tentulah tak. Kekacauan memang boleh membantu. Kostum awak memang sangat tak cantik. Saya akan tolong ubah kostum awak tu. Awak sepatutnya berterima kasih.